Berapakah orang anak yang bersama Nabi ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali pertama menerima wahyu di Gua Hira? Jawapannya adalah seramai 4 orang anak bersama dengan Nabi Muhammad, atau boleh juga dijawab 8 orang anak yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kali pertama baginda menerima wahyu di Gua Hira. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dan sebelum menerima wahyu, Sayyidatina Khadijah telah melahirkan 5 orang anak atau 6 orang anak Nabi. Jadi sekiranya dikatakan 5, salah satu anak Nabi yang lelaki yang bernama Al-Qasim telah meninggal dunia ketika kecil. Jadi berbaki 4 orang anak Nabi perempuan yang masih hidup, iaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Jadi ketika Nabi menjadi Rasul, menerima wahyu, maka ada 4 orang anak Nabi ketika itu. Namun, jika dikatakan semua anak Nabi telah lahir, iaitu 6 orang, satu tambahannya adalah Abdullah. Namun Abdullah juga telah meninggal dunia ketika kecil. Jadi Abdullah meninggal, Al-Qasim meninggal, maka jawapannya juga adalah 4. Namun, sekiranya ada yang mengatakan 8 orang anak, pun boleh juga dikatakan betul. Kerana ketika Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah ketika itu, Sayyidatina Khadijah telah dikurniakan 4 orang anak hasil perkahwinan daripada 2 orang suami yang terdahulu. Jadi 4 orang anak ini adalah anak tiri Nabi campur dengan 4 orang anak kandung Nabi, dan ketika Nabi kali pertama menerima wahyu di Gua Hira bersama Nabi ada 8 orang anak, termasuklah anak kandung dan anak tiri Nabi. Ikuti siri 30 hari 30 kuis sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di The Nomad Schooling Udemy bersama saya, Cikgu Yakzan, guru pengembara sirah. Assalamualaikum.